Hai guys, hari ni saya nak share menu mudah untuk sahur. Wrap ayam diet, simple tapi kenyang lama. First kali saya guna ayam lebih kurang 50 gram je. Ayam ni saya perap guna taco seasoning. Seasoning ni best sebab tak ada gula, garam dan MSG. So jadi zero calorie, memang sesuai untuk diet. Lepas ayam dah perap, masukkan dalam air fryer, set suhu 180°C selama 15 minit sampai cantik. Sementara tunggu ayam siap, kita prepare telur dulu. Kita pecahkan 2 biji telur. And then kita kasih hantam sama dia. Potong tomato dan cili. Cili ni saya campur dengan telur. Siapa suka pedas boleh tambah lagi, tapi ni optional je. And then kita panaskan kuali. Saya pakai non-stick pan. Masukkan telur tadilah. Saya guna roll up wraps daripada Gardenia. Letakkan wrap terus atas telur dalam kuali. Bila telur dah masak dan melekat pada wrap, balikkan sekejap, lepas tu boleh angkat. Lepas tu saya tambah satu slice cheese less fat. Kenapa cheese ni bagus untuk diet puasa? Sebab cheese bagi protein tambahan. Ada sedikit lemak yang sihat, bantu kita rasa kenyang lebih lama dan buat tenaga tahan sampai tengah hari. Jadi insyaAllah kurang craving masa puasa. Dan kita letak tomato, ayam air fryer tadi. Kalau nak lagi padu, boleh tambah sayur lain macam salad atau timun. Lepas tu balut wrap macam ni, siap. Bismillah. Oh, jap. Saya tambah sos sikit lagi, bagi lagi sedap sikit lah. Jangan banyak sangat, cukup bagi naikkan flavor je. Inilah menu mudah yang korang boleh buat untuk sahur. Cepat, seimbang and diet friendly.